Berapa sen, Pak? 30 sen. Nah. Tak cukup duit ni 10 sen lah, lagi 20 sen. Minta dia seorang 10 sen. Apa yang kau Ramli, 20 sen lagi pun kau nak kira dah. Saidin, apa kau bikin dah? Duit aku dah. Ha. Apa ada 10 sen timbalan kasut kah? Lagi 10 sen minta sama dia, ya? Apa dah? Apa awak cari di situ? Duit. Kalau ada pun duit saya di situ. Oh. Ini dia, Bang. Ni 5 sen tak cukup, lagi 5 sen. Apa pasal tak cukup? Janji 30 sen. Baru dapat 25 sen, lagi 5 sen. Diorang duduk first class, saya duduk second class. Second class separuh bayaran. Jangan begitu. First class baik, second class baik. Sama juga sampai. Saya penat berkayu. Sampai itu memang sampai. Tinggal lagi azab saya yang tanggung lebih. Diorang duduk atas tilam, saya duduk atas papan. Sampai naik ke matu punggung saya, Wak. Lain kali tak tilam, saya kasih 10 sen. Apa yang punya orang, kalau ada 3 lagi macam korang, terpaksa kami kena bikin union. Oh, inilah rumah yang diorang panggil Pilam Stadio, ya? Cakap biarlah, betul. Bukan Pilam Stadio, film studio dah. Tak dengan tu pun dekat-dekat nak sama, bukan? Besar ya? Besar rumah ni. Tu pun, lagi satu. Mana? Tu, belakang. Ada lagi belakang. Wah, inilah dia gambar yang diorang nak sunting. Mana? Cakap biarlah, betul. Jangan bilang sunting. Shooting lah, bodoh. Shooting. Ini. Dia orang tengah buat gambar setan. Setan? Jangan-jangan yang berlakon pun setan ni. Bodoh! Asisten director pun bodoh. Kau ni asisten director apa? Kau nak mampus ya? Aku suruh cari orang yang gagah. Bukan barang kurus macam ini. Tuan Direktur, inilah orang yang gagah. Gagah? Gagah kepala otak engkau. Apakah nasib kau pun jadi asisten Direktur? Tuan Direktur, inilah betul-betul orang gagah, Tuan. Sekali dia makan nasi boleh habis 5 pinggan. Itu bukan gagah, itu gelojo, bodoh. Ini macam nak jadi hang tua. Cuba lihat. Air. Hang tua pakai sepatu. Sudah, suruh dia pulang. Tuan Doktor, kalau saya tak boleh jadi hang tua pun tak apalah. Kasihlah saya jadi hang jebat. Nak jadi hang jebat? Mampus. Kali orang ketis, bertabur tulang rusuk engkau semua. Sudah, pergi. Lalu. Saudara. Saudara tak usah berkecil hatilah. Ini direktur memang angin satu badan. Tapi hatinya baik. Tuan Asisten Direktur, kalau saya tak boleh jadi hang jebat pun tak apalah. Kasihlah saya jadi hang kebun. Hang kebun belum ada pelakonnya. Tapi kalau jadi hang kebun, tak boleh pakai keris. Mesti pakai cangkul. Cangkul pun cangkul lah. Mari ikut saya. Macam-macam hang ada dekat sini, ya? Din, kau pergi tanya dengan bayi tu lah. Tak siapa nak tanya? Itu, bayi tu. Oi, ini wayang gambar pusing kah? Ulu pun tersampuk kah? Sudah dah, mari kita balik dah. Ini dia orang semua banyak angin dah. Mari dah. Orang nama saya orang Melayu. Iti hadap pun tak tahu. Orang mereka panggil, hoi, hoi, hoi. Saya ni apa, batu ke, kayu ke. Alamak, Bengali itu bahasakan kita dah. Memang betul dia cakap. Engkau tu mana ada bahasa. Panggil orang, oi, oi, oi. Bahasa menunjukkan bangsa tau. Dan kau, Din. Engkau juga sama. Tadi kawan tu sampai meludah pun. Tapi Tuan Singh. Saya bukan tuan, saya jaga.
Mr. Singh, kita 3 orang datang mau minta kerja. Sama siapa kita mau jumpa? Jumpa sama manager. Manajer siapa? Nanti ya. Encik Ahmad. Encik Ahmad. Tolong bawakan 3 orang jumpa manager. Saudara nak jumpa manajer? Ya, saya. Baiklah, ikut saya. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mr. Singh. Terima kasih. Sing, isi 3 orang apa dia mau? Dia mau minta kerja lah. Ini macam dia muka mau jadi film star kah? Lupa satu lah. Baru orang minta kerja lah macam-macam cakap. Macam lebih bangsa mau maju. Alamak, Sing. Lu bahasa sama gua nampak ni, Sing. Bukan bangsa. Lu biar nasib lu makan. Dia biar nasib dia makan. Apa salah kalau makan sama-sama? Halo? Hah? Okey. Kau bawa balik lori itu sekarang juga? Ya, sekarang juga. Hah? Kalau lori itu tak boleh jalan, kau pikul lah. Masuk? Tuan manajer. Ha? 3 orang ni nak jumpa sama Encik. Ha, duduk. Atas kursi je. Hai, Encik tak nampak ke ni kursi? Ada filem. Siapa tak nampak, tanda dia nak mampus. Pendek umur. Oh, nampak. Cantik eh? Cantik. Ha? Kau nampak teman? Kau tak nampak? Pendek umur. Kau nak mampus jenis suaranya ni. Ha? Oh, saya nampak, Encik. Oh, cantik ya? Cantik. Dari mana awak dapat kursi tu? Di mana dapat konon? Kursi ni kan Encik yang punya. Oh, iya tak iya. Baru saya ingat. Semalam saya beli dari pajak gantung. Sudahlah. Jangan duduk kursi itu lagi. Kursi itu dah berlapuk. Nanti awak jatuh. Ya, Encik. Awak bertiga ni apa hajat datang kemari? Kita bertiga ni nak jadi film star. Film star? Ya. Oh. Dulu ada pernah berlakon? Ada dia benar. Dulu pun ada pergi sekolah juga ya? Baiklah. Awak? Sekolah pas darjah berapa? Sekolah Melayu pas darjah 5, Encik. Sekolah orang putih pas darjah 4 suku, Encik. 4 suku? Mengapa pula dengan suku-sukunya itu? Pasal 3 bulan saya masuk belajar Jepun Etek Melayan, Encik. Awak macam mana? Oh, saya atas lagi dari dia, Encik. Sini Cambridge? Yang Cambridge, ya. Atas lagi, ya. Atas yang macam mana pula tu? Atas pokok. Atas pokok? Ayah, Cik, pasal dari kecil-kecil dulu bapak saya selalu suruh saya banyak pokok. Awak macam mana pula? Saya, bawa lagi pada dia, Cik. Bawa burung? Bukan, Cik, bawa lagi. Bawa lagi? Bawa yang macam mana? Bawa tanah, Cik. Bawa tanah? Iya, Cik. Sebab dulu saya ganti kerja bapak saya. Gali lubang kubur. Entah macam mana. Bila saya lihat awak bertiga ni, berkenan lah. Baiklah. Ahmad? Cik. Awak bawa surat ini, awak kasih sama direktur Ahmad Nisbu ya? Baik. Suruh dia screen testkan 3 orang ni ya? Baik. Bawa surat ini. Saudara, main ikut saya.
Terima kasih, Encik. Ya, sama-sama.